Macam tu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahabat dia ni kata macam ni, 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 Nabi kata qumu anni. Nabi kata ni, hampa pi keluar. Qumu anni, hampa pi bangkit, hampa pi keluar, tinggal aku. Nabi marah. Nabi sudah kata macam tu, qumu anni, bangkit hampa, pi daripada aku ni. Wala yanbaghi 'indi tanazu'. Patutkah hampa aku duk sakit macam ni, hampa duk main hingap macam ni tepi aku? Nabi sudah marah. Hampa main duk buat cerita macam-macam, dia ni kata dengar, dia ni kata tak payah, dia ni kata jangan, dia ni. Nabi kata patutkah, wajarkah, sayogiakah hampa main duk buat hingap tepi aku macam ni sedangkan aku duk sakit ni? Bila Nabi kata lagu tu, pakat bangkit keluar. Fa kharaja ibn Abbas, maka keluar Abdullah bin Abbas. Keluar dia, yaqul, sambil dia kata, innar raziyah kullar raziyah ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabih. Dia kata rugilah kita. Kata Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang riwayat hadis ni. Bila dah Nabi marah, Nabi perambat semua suruh keluar. Kata Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ni, dia kata rugilah kita. Kerana kita hidup buat kalut ni, kita terlepas daripada nak dengar apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita semua. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis ni dapat kita faham, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia dengan sahabat, dengan umat dia ni, dia tak habis. Benda hak dia nak pesan, benda hak dia nak abang, benda hak dia nak nasihat, benda hak dia nak ajak ni tak habis. Sentiasa ingat dalam diri dia ni, nak bagi umat dia, nak bagi sahabat dia ni duduk atas jalan betul, atas jalan yang Allah mau, atas jalan yang dia nak tunjuk. Dia takut nak tinggal umat dia, nak tinggal sahabat dia, kok dia ada lagi benda tak faham hak dia duk ajak-ajak selama ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qultu ya Rasulullah, inni asma'u minka hadithan kathira ansahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubsut rida'ak, fabasattuh. Qala Abu Hurairah, fagharafa biyadaihi. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhummuh, fadhamamtuh, fama nasitu syai'an ba'dah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Salah seorang daripada sahabat Nabi yang habis masa ikut Nabi ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia riwayat hadis ni. Abu Hurairah, tuan-tuan, kalau kita baca dalam cerita, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ni makan minum dia Nabi tanggung. Pasal dia masuk dalam kumpulan Ahlus Suffah, golongan sahabat yang memang tak ada kerja apa, yang memang susah, yang memang tak ada apa kat mereka ni. Mereka ni hidup mereka ikut Nabi. Nabi pergi mana mereka pergi, Nabi bercakap apa mereka dengar, Nabi ajak apa mereka mengaji. Ini mereka ni Ahlus Suffah. Dia antara ketua kepada Ahlus Suffah ni ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ataupun nama sebenar dia Abdurrahman bin Sakhar. Ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia cerita. Kata dia apa? Dia kata, qultu ya Rasulullah, inni asma'u minka hadithan kathira ansahu. Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, apalah nak jadi dengan saya ni? Saya dengar apa yang Tuhan ajak ni cukup banyak, ansahu, tapi saya lupa pun banyak. Dia kata, lagu kita lah. Abu Hurairah baik pada kita lah, bukan dia lagu kita. Kita dengan dia jauh. Tapi dia yang bagus itu pun banyak yang dia belajar daripada Nabi, banyak yang dia lupa. Dia kata, kita ni hak belajar dengan hak lupa sama banyak. Jadi maknanya tak ada apa kat kita ni. Dapat 10, lupa 10. Kan? Tu pun mengaji sebulan sekali. Maka bertambahlah teruk kita ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pergi mengadu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, inni asma'u minka hadithan kathira, banyak hadis saya dengar daripada Tuhan ni, ansahu, masalah saya ni lupa. Dia kata, banyak benda saya lupa. Dia kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat Abu Hurairah, ubsut rida'ak,
Nabi kata kain selendang, kain serban dia duduk sebai atas bau ni. Nabi kata bawa mai hampak mai depan aku. Dia ambil rida dia ni, dia letak depan Nabi. Fabasattu, dia pun hampak benda tu. Qala, kata Abu Hurairah, fagharafa biyadaihi. Nabi ambil kain hak dia duduk sebai atas bau ni, Nabi ambil, Nabi kumpul dalam tangan Nabi, dengan dua tangan Nabi. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kata kat dia, dhummuh. Nabi kata dekat Abu Hurairah ni, dhummuh, ponyok, himpun kain tu bagi jadi ni. Fadhamamtuh, dia kata aku pun buat macam Nabi suruh. Kemudian sapu di dada. Kata Abu Hurairah, fama nasitu syai'an ba'dah. Selepas daripada tu, apa yang aku belajar daripada Nabi, aku tak lupa satu pun. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dia pergi mengadu dekat Nabi, dia mengaji banyak, lupa pun banyak. Nabi kita awak mai kai rida hang tu, hampak mai di sini. Bila dia hampak, Nabi ambil. Nabi sauk dengan dua tangan dia. Nabi buat apa aku tak tahu. Nabi bagi balik kat dia. Dia pun kepai-kepai kain tu, dia sapu di dada dia. Dia kata selepas daripada tu, apa benda yang aku mengaji daripada Nabi, aku tak lupa. Dia kata. Itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni Nabi kita. Jadi bila kita mengaji ni, sikit kita nampak Nabi kita ni bukan sebarang orang. Ada lagi hadis ni, kalau kita nak baca lagi, mukadimah ni panjang. Cerita bagaimana sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Talhah misalnya. Abu Talhah pak tiri kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik anak tiri dia. Abu Talhah ni pak tiri. Abu Talhah cerita apa? Dia kata tiap-tiap kali Nabi bila gunting rambut, aku akan jadi orang pertama kutip rambut Nabi. Sepakat semua ulama mengatakan yang kata Nabi SAW ni bukan sahaja Nabi itu barakah, bukan sahaja yang Nabi ajak itu barakah, bahkan daripada ujung rambut sampai ujung kaki Nabi penuh dengan barakah. Sahabat-sahabat Nabi kutip ni apa juga benda daripada tubuh badan Nabi, rambut ke, janggut Nabi ke apa, mereka kutip, mereka simpan. Mereka kutip dan mereka simpan. Dan ada di dalam satu kitab menceritakan Anas bin Malik, dia duk simpan rambut Nabi ni. Abu Talha pak tiri dia duk kerja kutip rambut ni, dia pun ambil simpan. Lepas Nabi wafat, seorang duk main minta rambut Nabi, dia duk bagi sampai last tinggal selai kat dia, tinggal selai dekat dia. Sebelum dia mati, Anas bin Malik pesan, dia kata aku mati esok, rambut Nabi ni kenangan aku dengan Nabi. Dia 10 tahun jadi khadam Nabi, ini satu-satunya kenangan aku dengan Nabi. Sewaktu nak simpan aku, letakkan rambut Nabi di bawah lidah aku, dia kata. Itu dia pesan. Dia pesan, dan orang buat macam tu dekat dia, bubuh di bawah lidah dia, dan mayat dia dikebumikan. Dan benda ni sepakat ulama hadis mengatakan khusus untuk Nabi SAW saja. Jadi kalau tuan-tuan pergi ambil rambut Tok Guru hadut mengajar, tak jadi apa. Dia yang ni khusus untuk Nabi SAW saja. Yang ni tuan-tuan kena faham. Jangan kita piduk borong kata, so kata ustaz, so kata Tok Guru, rambut dia kita boleh, tak ada apa. Ambil simpan buat semak ya. Nabi SAW sahaja yang ada keistimewaan yang seperti ini. Nah, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 13. Jilid 13 muka surat 64. Muka surat 64. Masalah dia kata amal yang lebih afdal itu apa dia? Saudaraku, dia kata dengan hadis yang akan datang ini taulah kita bahawa amal yang lebih utama itu apa dia. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu limiqatiha. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi